Hello guys, welcome back to my channel. Hari ni kita nak makan samyang. So, kita akan makan samyang sambil tengok cerita Munafik. Munafik. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Semoga tak pedas. Kita kena buka cerita sekejap. Mana cerita dia? Tak buka lagi. Okey. Seramnya. So kita akan play cerita Munafik. Ini adalah Munafik 1 yang ditayangkan pada 2016. Ya. Dah start dah cerita dia. So kita akan pakai samyang cheese. Yang tu samyang carbonara ditambah cheese dan ni samyang cheese tak tambah cheese. So kita akan makan macam orang Korea. Kita buat challenge. Siapa jerit dia perlu makan samyang cheese ni sebab kita tak sos. Semua sos full. So dia akan jadi pedas lah. So siapa yang minum air dulu? Kita minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perangkan ke? Perangkan sikit lah. Mana Adil? Adil lah. Saya nak elak-elak makan next time. Okay. Kena main sini. Okay, let's go. Kita try. Bismillah. Kita try kecil dulu. Kau tahu tak? Kalau banyak tak pedas tau. Tak pedas. Maaf lah kalau minum air. Boleh lah. Saja je. Ini ada minum dulu. Sorry Kak, kalah. Siapa? Mana tu ilak-ilak santai je. Lama saya tak minum. Kak Amir tahan pedas. Asrama dia okey je sebenarnya. Tapi homework lah banyak sikit. Kalau cikgu tak bagi homework tak apa lah. Dah lama kan tak tengok Munafik. Ada satu suapan. Kita try cara sampai habis cerita. Kalau dia akan minum air tau. Kalau Mia nanti Kang sakit perut lagi Kang. Nak cuti lagi. Rak. Kau tak makan ke? Biasa-biasa je lah. Darling. Sigma Mentos. Nasi sikit. Wow, kita dapat cheese. Kenyang je. Tengok, Kak Mia makan sikit dah kenyang dah.
sebenarnya asrama ni menderakan kita tau. Tak macam kita lagi kurus. Sikit Maria. Lama sangat kat dapur tu. Susah sangat nak buat air. Itulah, Kak Lumia kena sign up lah. Aku sikit perut dah. Dia punya kepedasan tu dah masuk dah perut Kak Lumia. Tak mampu dah. Ini bukan pasal soal anak Mari kita try habiskan, guys. dengan Maria pun Ada sakitnya perut. macam anak saya sendiri. Betul ke awak sayangkan anak saya tu? Nak try lah sikit dalam bagian. Ya amin. Semua orang kat luar tu. Ya Allah. Satu hari nanti kita akan Kenyangnya. kembali kepada Allah. Amin. Macam ibu. Tak habis lagi. Kak Lumia memang jenis tak tahan padas. So, Ibu dah pergi bersama-sama. alu makan pun tak habis. Dia tak minum air tak pedas. Dia minum air lagi tak tambah pedas. Kak Lumia tak mampu dah. Kesimpulannya, makan samyang dan minum air. Makan samyang kena minum air. Bila Amin dah besar, Minum susu. mungkin sesuatu yang pernah tak ada dah. Amin jangan lupa. Makan aiskrim ke? Makan aiskrim betul. Boleh mengingat. Kira. Alhamdulillah. Lah. Jangan lupa untuk Like dan subscribe. subscribe and follow. For more exciting video, please subscribe. Tadi kan? Okay. Bye. Bye. Tutup satu. Tutup dua. Dah habis dah.